Salam sejahtera. Tidak ada Liga Division Utama yang catat keputusan 10-0, Weimar Bundesliga dan Lig 1 yang sering digelar, Farmers League. Semalam menyaksikan keputusan JDT membelasah Brunei DPMM dengan keputusan 10-0, kemenangan terbesar sesebuah pasukan dalam sejarah Liga Super sejak diperkenalkan pada 2004. Ia satu kejayaan buat pasukan JDT, tetapi persoalannya, apakah ia satu senario yang baik? Ia menunjukkan bahawa jurang antara pasukan yang terlalu besar. Sama ada JDT terlalu bagus atau Brunei DPMM terlalu lemah. Kita pernah menyaksikan contoh seperti Leicester City membelasah Southampton dengan keputusan 9-0, tetapi sehebat Premier League pun saban tahun ini mereka tidak pernah menyajikan keputusan dengan 2 digit sejak sekian lama. Malah, liga seperti Bundesliga dan Lig 1 yang digelar, Farmers League, pun tak pernah kita dengar Bayern Munich atau PSG membelasah pasukan lebih lemah dengan 10 gol. Ia sesuatu yang perlu difikirkan oleh MFL.